Ada talang kolam 1. Okey guys, sekarang kita nak lepaskan ikan dulu. Kita nak lepaskan ikan kolam 1, ikan tapak sebanyak 300 ekor untuk buka hari Ahad nanti guys. 300 ekor. Nilai naga 1000 Ahad ni. Nilai naga 1000 Ahad ni. Dan ada 2 ekor talang yang tak naik lagi, yang semalam buang. Talang tu seekor bernilai RM200. Bernilai RM200. Talang tu kau punya, duit pun kau sapu. Jom kita tengok sekarang. 300 ekor pelepasan ikan tapak. Okey, jom. 300 ekor guys. Apa benda kepala kat sini pula? Ikan tapak, ikan tapak. Apa benda kepala kat sini? Tadi kata kepala sana. Jangan semua, nanti ikan sana banyak semua dia gasak ni orang, main cilaka ni orang. Patut you buka itu kepala dia pergi sana. Buka pukul 10 pagi. Mari. Apa benda belah sini pula? 300 ekor. Jahatlah. 300 ekor. 300 ekor kan untuk hari Ahad ni guys. Ahad. Naga 1000 Ni berapa bulan pak? Ahad ni. Aku hari bulan dah tak tahu ah. 6 hari bulan. 6. 6 hari bulan. Uish. 4. Uish. Ui. Pabu. Tapak pabu. Bola. Ikan tapak pabu. Tapak kau tengok. Oh, kapu bintik pabu. 300 ekor. Luar biasa anda. Kapu bintik pabu. Kapu bintik. 300 ekor. Betul-betul lauk ni. Ni tak basah kan? Kejap lagi basah 6 hari bulan. 300 ekor. Naga 1000 naga. Naga RM1000. 2 ekor talang. 1 ekor bernilai RM200. Ikan bawa pulang guys. Happy hour seperti biasa. Nampak tu. Menekan-nekan. 300 ekor kan. Oh. 300 ekor. Berapu ke badak ni Dul? Tengiling. Kecil-kecil lah. Hari-hari banyak pakai berapa ekor? Tak banyak. 20. Okey, cuan. Sebab cari sisik kasar. Aku sekor berapu dah lah. Segitu je. Aku tak cari sisik halus. Menekan-nekan lah. Sisik kasar target lebih sikit. Menekan-nekan Dul. Oi, siakap tu. Saiz. Oh, pelangin dia pun cantik lah. Woi. Apa hal kerapu dia? Jenahak dia? Alah. Kenapa besar sangat jenahak tu tersangkut kepala dia di bawah tu? Luar biasa Pak Abang. Oi. Tersangkut beliau. Hei. Aku sudah keluar lagi mau masuk satu. Oh yo. Ayah. Oi, mercik Oi. dah Hamad. Mercik. Mercik. Takkan kerapu. Oh, cantik, Cantik Pak lah Abu. bintik dia. Cantik Pak Abang. 300 ekor. Settle cuaca cantik. Okey guys, jadi kau dah tengok pelepasan ikan tapak sebanyak 300 ekor menanti korang untuk hari Ahad ni Ahad kolam buka pukul 10 pagi. Nilai kerapu 1000, 2 ekor talang, seekor RM200. Kalau kau dapat talang, duit kau ambil 200, talang kau bawa balik. Okey? Itu saja guys. Yang wajah nak sampaikan info. Jom sekarang kita berhibur kat kolam 1. Let's go. Kolam 2. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. So hari ini hari Khamis, 3 hari bulan Raya yang keempat kan? So kita dah berada kat kolam 2 Samudera Fishing Park. Hanya menunggu siren saja dibunyikan. Ini sebaris room ni. So kita tengok pemandangan suasana kolam. Tengok kat depan. Depan pun ada penghuni. Depan sana. Bermula daripada kolong C, D, E, F, G paling champion, H, I belakang, J, K, L kat sana, tubuh ada M sini, N sana, O, P, Q, R, S sampai ujung S. Okay, hanya menunggu siren saja dibunyikan guys. Get ready. Okay, hanya 1 minit saja lagi guys. Nak buat pakai udang. Mata kai soiring saiz 20. Batu saiz nombor 3. Ya. Yeah. Sama-sama. Leader pakai 368 50 LB. Main line buat pakai 30 LB daripada Tornado. 30 LB Tornado. Reel cak ayam. Biasa-biasa je. Saiz
3,000. Surut Montana V2 612. Kita tunggu siren dia bunyikan guys. Semua dah get ready mak. Hulu balang dah get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Nampak lampau memang sebab dah bunyi dah. Alamak, apa dia sengit ke sana? Sengit Pak Abu tak apa, tunggu. Sengit pun sengit lah. Mana strike dulu? Siapa strike dulu? Belum nampak. Belakang. Belakang strike dulu. K, kolong K. K ada strike dulu guys, K. Tengok K. K ada strike. K ada strike. Okey, kocakan. Siakap dah naik. Sana. Dekat dia kata. Sini dah ada. Sini ada 2-3 strike guys. 2-3 strike. Memang. Satu rebatan yang cukup kencang guys. Kiri. Kiri Pak Abu. Air dah naik. Air pun dah naik. Kanan jaga. Kanan jaga. Ada strike. Ujung sana 1 strike, 2 strike, 3 strike ni. Kanan mana? Sana dah meriah ke? Air sana dah meriah. Dah naik ke tepet. Dekat O. Dah naik kat sini ada strike. Kiri jaga Cik Salma. Jaga Cik Salma. Jenab. Saiz lah. Push. Terbaik lah. Badan cantik Pak Abu. Awas side Lesen awal Lesen awal. Tengok sebelah sana. Tengok sebelah sana kan. Sebelah sana nampak. Belakang dia dah mula. Dia takkan berhenti kan belakang tu. Sebelah sana tengok. Sabar je. Sana D model. Dah naik. G dah mula. Situ sebelah Wong. Amir sana. Amir ada makan. Amir. Strike si Amir. Buah kedua. Amir. Sana dah mula guys. Dia dah masuk. Sini ada. Tengok Amir. Kocakkan pesta muda-mudi. Dia buang ada. Bagi betul-betul sampai ke buntut. Sebelah ni. Strike sebelah ni. Alamak. Dembatan angin. Sabar. Amir awal strike. Awal strike si Amir. Buah kedua Amir. Awal dia strike Pak Abu. Biar awak lah. Sabar. Tengok belakang nampak. Dia dah mula. Dia susah nak berhenti kat belakang tu kalau ada strike. Tengok kat belakang strike. Kat sana kat jamban nampak. Kat jamban. Sana tak naik lagi. Kat jamban tak naik. Dekat O pun ada bunyi lagi dah. Sabar je lah. Satu tak naik. Mana naik dulu? Situ ke situ? Kat sebelah dia pun strike lah. Kat sana. Dah naik Jenahak Pak Abu. Sebelah tu kucing dah. Situ pun dah naik. Alhamdulillah. Sana. Itu dia Pak Abu. Ada strike kat situ. Nanti aku hantar dulu aku punya. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia dah hantar London cantik lah. Situ tak naik lagi. Pak Abu. Meriah lah. Meriah. Suasana raya meriah. Dah naik lah? Belum? Ada. Steady Pak Abu. Steady. Dah naik lah. Alhamdulillah. Naik dah. Alhamdulillah. Apa tu? Jenahak lah Pak Abu. Jenahak. Belakang dah meriah. Dah L lah pula. Sebelah sini je. Ada 2 orang side lah. Bang Ali. Steady Bang Ali sama air raya. Belakang lagi. Pesta muda-mudi guys. Pesta muda-mudi kau tengok. Sebelah sana tak berhenti lah. Tu. Strike sana tak berhenti. Pak Abu. Strike sana lagi. Mana satu nak rakam? Sabar je lah. Dah naik dah sana. Sana pun dah naik. Ujung sana dekat D pun ada strike. Nampak? D pun ada strike. Ujung sana D. Makanlah sayang. Tengok D. Steady Pak Abu. Tak naik lagi. Dekat D guys. D. Nampak? Member. Tangguk man is coming. Akhirnya kejayaan. Sebelah dia pula ganti strike guys.
Tu namanya ganti strike. Oh, panjang dah naik kat belakang tu. Panjang. Panjang dah naik dah. Panjang. Sabar je lah. Tak naik baju hitam tu. Ui. Steady lah. Come to Papa sign. Oh, Chor pun naik juga. Dekat G. G lagi. G. G lagi kau duduk sana. Tak berhenti mak. Belakang telah dah strike. Susah nak berhenti tu. Kolong K. Berapa strike dekat belakang tu? Oh, nampak. Oh, steady. Steady Pak Abang. Menakutkan guys. Sabar. Dah 2 kali aku baling tak ada santapan ni. Agak-agak balingan ketiga ni ada santapan. Oh, cantik lah. Balingan posisi bagus. Lucut. Sabar berlari. Oh, pesta lah dia orang sebelah sini Pesta lah dia orang. Baik lah. Terbaik tak sebelah hari ada strike ni guys. Tak berhenti tu. Abang menjahit dia bang. Sabar je lah. Makanlah sayang. Udang sedap ni. Udang sedap Pak Abu. Oh, sebelah sana hash tak berhenti. Kiri ya. Oh, steady lah. Steady. Kiri. Full. Ada strike guys. Ada strike. Sabar. Belakang ada lagi tak? Belum nampak lagi. Tengok kat situ. Oh. Tak naik lagi guys. Liar binatang ni. Binatang ni liar. Binatang apa tu? Tak nampak lagi. Oh, dah naik dah. J nak. Belakang strike lagi belakang. J pun strike. Sana kanan lah Nampak? Tak berhenti Tak berhenti. Kan? Tak berhenti sebelah mana awak naik. Hui. Steady. Come to Papa sayang. Come to Papa. Mana ni? Wah, belakang kau tengok. Makanlah buah geduak. Mana buah geduak ni? Sabar je lah. Asyik sana je. Kanan jaga Pak Abu. Kanan Pak Abu. Steady. Oh, masih dalam pertarungan guys. Masih dalam pertarungan. Uish, kocakkan. Tu dia. Jagindas. Akhirnya Jagindas telah ditewaskan. Alhamdulillah. Sana tengok. Tak berhenti sebelah sana. Tengok ada berapa strike sebelah sana. Wah, kedua. Sama kau duduk sana sekali. Hatch ada. Eye pun ada. Tengok. Akak tu jadi tangguk ke. Nampak. Bertubi-tubi sana. Tak berhenti. Belakang lagi Pak Abu. Atas tu dah naik dah. Naik lagi. Ada tu dah naik dah. Cantik. Sebelah sana. Cahaya atuk pula. Dekat eye. Eye ada strike guys. Eye ada strike. Tengok double strike. Dekat eye. Side by side. Aksi yang mendebarkan. Itu dia. Dalam pertarungan. Dia tangguk girl. Satu dah berjaya. Satu lagi tengah fight. Sesangkut pula PIBG skala 8. Dah lepas. PIBG dah lepas. Dekat eye. Situ ada strike lagi. Tengok. Tak berhenti sebelah belakang. Kita tumpu sebelah sana. Jenahak. Dah naik dah. Dia gantung je Pak Abu. Okey, tengok belakang. Tengok belakang. Steady. Kanan-kanan lah. Ada bunyi dekat P. Kita tengok sini dulu. Tengok sini dulu. Tak nampak naik. Tu dia jenahak. Alhamdulillah. Jenahak dah naik. Kanan jauh lah. Tengok. Sekali lagi. Alamak. Mana binatang tu? Aduh. Sayangnya. Tengok. P dengan O. P dengan O guys. P dengan O. Asal udang aku tak nak ambil. Buah geduak. Tak nampak naik lagi. Macam mana tu? Sikit lagi. Sikit je lagi. Dah naik. Sikit lagi. Itu dekat P guys. P dengan O. Dah naik dah jenahak dah. Jenahak dia dah naik guys.
Jenahak dah naik. Sebelah sana pun tak berhenti. Kanan je. Mana ikan ni tak nak paduk aku punya. Buah kedua. Makanlah sayang. Cik tengok orang punya je. Nampak. Steady. Meriah sana Semeriah sana. Oi, kiri. Steady lah Ji. Berkat kesabaran lah Kiri Pak Abu, kiri. Ui. Ada strike ke? Ada strike kat M. The M ada strike. Steady lah. Pandai mancing lah dia. Steady Pak Abu. Tu dia kocakan. Dia menggelecek ke arah kiri. Masih lagi dalam pertarungan. Uish. Alamak. Jagindas. Alhamdulillah. Repeat lah. Betul lah dia menjahit tadi. Berkat menjahit lah. Berkat menjahit lama tadi pakai lampam je. Hawau. Udang tak laku lah, babe. Udang aku tak laku lah. Siul lah. Udang tak laku lah. Kiri, kanan. Kanan Pak Abu, kanan. Jaga Cik Salma. Dia datang. Steady lah. Dalam pertarungan. Situ agak tak berhenti mak. Dekat. OP. Untuk dekat sini. Berkat menjahit tadi lah. Berkat menjahit. Belakang tak berhenti. Belakang. Sabar je. Kita tengok kat sini lah. Yang dekat kita tengok. Jenab lah. Jenab makan lampam lah. Alhamdulillah. Kejayaan lah guys. Belakang kuat SP. Belakang kuat makan. Kau nampak tu tak berhenti. Kau datang sebelah aku Fahal. SP. Kau pakailah SP. Pakai SP. Kau tengok tak berhenti. Ya Allah. SP dia ambil Sabar. Aku yang pakai udang pun dia tak tengok. Sebelah sana meriah siul. Pukul keliling. Aku punya je tak nak pukul. Kau tengok sebelah sana. Elok je ikan tu makan. Asal aku punya dia tak nak ni Makanlah sayang. Sabar je lah. Nampak? Dah naik lagi guys. Steady lah. Lama mamat tu. Dembatan angin. Putus 4. Dekat air. Meriah. Belakang tu ya. Kenapa? Tak ada lah. SP ke? Tak. Yang udang aku bagi ni kau ambil lah. Binawi. Aduh. Kiri lah. Jaga. Kiri. Menekan-nekan dia Masih dalam pertarungan. Double strike. Double strike Pak Abu. Double strike. Meriah kat sini. Jaga Cik Sarma. Dia datang. Kocakan. Double strike. Kanan jauh. Steady Pak Abu. Silih berganti lah. Aku baling juga belah tengah. Ikan tu tak nak ambil aku punya ke? Aduh. Ketuk depan kau punya datang elok ketuk depan Bukan ketuk, itu PIBG. Macam ketuk. Sabar je lah. Kena scam. Sabar. Buah kedua dia. Sana strike lagi guys. Nampak? Baju ni dah naik dah. Jenahak awal. Ibai badak pun naik. Tengok naik lagi kat situ. Dekat P naik lagi kat P. Makanlah sayang. Aku dah hantar jauh dah. Tengok P. Meriah guys. Sekarang masalah aku punya je ni. Apa cerita aku punya ni? Masalah ni. Dia tak nak makan umpan aku ni. Udang segar babe. Dari ladang. Kau tengok belakang tu tarik je. Kau tengok belakang tarik lagi. Belakang tu. Belakang tarik. Abang sebab alamak. Mana? Alah ada. Ada? Tak ada dah. Alah. Yalah ikan ni mainkan perasaan lah. Lampam meninggal lah. Dia paduk lah. Pergi tukar baru. Belakang tu tak berhenti. Belakang tu guys. Nampak belakang. Tak berhenti tu J. Seri. Siakap.
Terbaik. Naik dah. Alhamdulillah. Sabar je lah. Oh, dekat sebelah si Amir ada strike. Sebelah Amir G. Baju merah. Baju merah. Tak naik lagi, tak naik. Dalam pertarungan, aksi yang mendebarkan. Itu dia. Ikan masih lagi memiliki tangan menggericik ke arah kiri player. Masih lagi ke kiri. Itu dia, masih lagi ke kiri. Oh, tak nampak lagi tu. Oh, dah dekat dah. Jenah. Oh, abang ni repeat. Mana bang? Alamak. Lucut lagi tu. Aduh, bagi dia. Bagi dia. Dah naik dah. Abang ni lucut lagi lah, abang ni. Tok umpan tok baru. Oh, sebelah sana lagi guys. Padu. Jentik udang aku dah bantau jauh. Oh, sana. Strike lagi sebelah sana. Sebelah sana strike lagi nampak tu. Biawak. Biawak guys. Makanlah sayang. Makanlah sayang. Mana ni? Ada guys, dia makan guys, dia makan. Dia makan, aku bagi sampai ke buntut. Aku bagi sampai ke buntut. Tu dia. Barulah. Kiri. Kiri. Menegak. Kanan. Come to papa sayang, come to papa. Mana pula dia bawa ni lah. Wow. PIBG pula. Kat mana? Udang tergantung kat sini. Udang tergantung Pak Abu. Mana dia? Dia merecik ke mana? PIBG habis lah ni. PIBG ya. Sabar je. Bismillahirrahmanirrahim. Huish. Kau PIBG kau orang. Besar Pak Abu, dah besar. Kiri kanan ni. Kanan kiri. Suara. Sede. Kiri kanan lah. Double side lah, side by side lah. Side by side lah Pak Abu. Sede. Dia dah masuk sini lah. Sede, tak naik lagi. Situ strike. Ini pun strike. Tunggu, mana satu nak naik? Tak nampak lagi. Jaga Cik Salma. Jaga Cik Salma. Mana nak naik? Mana? Tu makan lagi. Satu rembatan angin. Dah naik kaci cantik. Kaci dah naik. Mana? Alamak, 1000 kali sayang. Tak apa, cuba lagi. Satu rembatan angin yang cukup kencang. Sabar. Cuba lagi. Betul? Rakam tak ni? Tak rakam, aku menjahit. Nak rakam apa tengah menjahit? Cuba lagi. Oh lama dia tu kecil sana tarik kerapu tu. Buah kedua kat ujung sana. Kat sana si kecil tarik kerapu tu. Nampak? Kerapu guys. Kerapu lagi. Wajah bos siap menjahit FG. Oh bukan, dah tukar. Lambat kayu tadi jagindas. Kat sini ni. Tengok tak berhenti kat kolong P. P dengan O tak berhenti lah. Belakang jaga belakang Pak Abu. Tak naik guys. Alamak Asyik man. Luar biasa ni. Jarang-jarang berlaku lah. Aduh macam-macam hal lah. Dah naik. Terperanjat aku lah. Dia boleh tergelonsor pula daripada tangan Luar biasa Pak Abu, luar biasa. Sibuk sebelah sana guys. P. Alamak, bihun dan nani pula. Telur mata satu, cili potong. Dia macam-macam kejadian lah. Macam-macam kejadian tu.
Gagak. Dia memang macam tu. Tak apa. Tuning tu akan dapat balik. Sabar. Time ni dia makan. Time ni pula dia nak makan. Aduh, orang tengah buat bihun time ni pula dia nak makan. Patut kau bagi dulu tadi. Aduh, time tengah nak. Apa nak jadi ni? Tengah menggoreng. Ikan ni apa nak jadi? Tak apa, baling je. Ada bawa spare, buka spare. Okey, buka bihun tu. Nah, iyalah, macam-macam hal lah sekarang. Sebulan cuti macam-macam hal lah. Sabar je lah, sabar. Aduh. Ketuk. Hilang dah. Hilang dah. Ketuk-ketuk Ramadan. Belakang tu tak berhenti. Pak Abu, baju biru pula. Baju biru. Dia pun terlondir juga. Sabar je lah. Terlondir juga. Lain macam lah dia tarik tu. Dia tarik lain macam. Kena. Kanan. Kanan Pak Abu, kanan. Kanan Pak Abu, come to papa sayang. Beratnya binatang ni. Kanan. Kanan Pak Abu kan. Oi, liar betul binatang ni. Liar lah dia. Binatang apa ni? Dia nak lagi lah bang. Lain macam lah. Push. Luar biasa lah Ji. Udang lah. Tak peletuk boleh pakai balik lah. Boleh pakai balik lah udang. Buang kepala. Tu bagi darah sikit. Guys. Okey. Cantik cangkuk balik dia. Cantik Pak Abu. Yes. Ya. Kita cuba. Steady lah Bang Ali. Dah naik lah Bang Ali ni Tengok kat belakang J guys. Tengok dekat J. Nampak J. Takut lah dia nak hak dia kat J tu. Okey, naik member tolong. Alhamdulillah. Rembatan angin Tak apa, cuba lagi. Apa ni? Apa tu hujung sana mak? It's gone. Naik atas melambung. It's gone. Sabar je. Pi betul-betul menjadi kan pi mak tu. Pi dengan mak. Baju buat titik dah naik ah. Nampak dah naik sana. Okey, tu Selangor Taiwan. Sebelah ni dekat ni. Pi dah naik ke belum? Ada nampak pi. Masih dalam pertarungan guys. Kocak kan. Dah naik ke tepek bunyinya. Jagindas. Dapat kat situ tadi Bintik 300 lah. Aduh. 300. Tak, jangan lupa belanja air kat mana? Tepi tu ni. Aku pergi rasat tadi macam nak pergi sana kan. Aduh. Tapi tempat tu panas. Bini aku marah kalau main panas. Tak ada aku ke Apu tu aku dapat tu. Sabar je lah. Dia dah baru dapat kaci tadi. Aku ingat sependek tu tadi mula aku ingatkan gaya apa? Upin kaci. Gaya macam kapu. Sabar je lah. Naik bintik 300 Pak Abu. 300. Makan. Sebelah kanan awak. Makan. Kejap. Tu dia. Kanan. Tegak. Kanan Pak Abu kanan. Kanan Pak Abu kanan. Kanan. Come to papa saya. Come to papa. Kena Haji ni. Haji? Sekejap je. Ya Allah.
Allah Akbar. Alamak, tersangkut pula. Uish. Boleh balik ya. Sabar Ji, sabar. Kita buka pelayar, pinjam pelayar. Sana. Pinjam pelayar. Itu sikit je. Pelik. Amis right, Amis. Ujung sana. Si Amis right. Tu dia. Aksi menembakkan. Ujung sana. Kocakkan. Tengok. Oh, member bantuan. Oh, terbalik dah kat tali bojok ikan tu. Tali arung kira naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naik dah. Oh, hatch lagi, hatch. Tak berhenti guys, 1 jam lebih lah. Nak masuk 2 jam lah, strike masih berlaku. Kat sana. Hatch, mana ikan dia? Terbelit tak? Alamak, terkucil lah bang. Terkucil. Burung duduk je. Tengok belakang juga. Belakang ni tak berhenti tu. JK. Ni kat K. Tengah ni K. Dia banyak main NST kan kat belakang. Masih lagi bertarung kan. Alamak. Kanan ni kat sebelah aku pun ada strike. Sabar je. Tengok dia ni. Datang apakah itu? Ui, langit Taiwan. Alhamdulillah. Oh, kat sini ha. Sini mustahil Pak Abu. Sini, kocakkan. Dah semakin hampir, dah semakin dekat. Itu dia. Adakah dia berjaya? Oh, belum lagi. Tengok. Oh. Tu dia, seri Pak Abu. Oh, kocakkan Pak Abu. Ni N. Akhirnya kejayaan. Jaginda setelah ditewaskan. Alhamdulillah. Steady Pak Abu. Oh, nampak. Betul-betul lah dia. Mana mengerecek tu? Dia mengerecek kanan Pak Abu jaga. Jaga luru menegak. Dia menegak Pak Abu kiri. Dia menegak Pak Abu. Cantik Pak Abu. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Tu dia kocakkan. Jenab lah. Jenab lah dia. Dia ambil saiz ikan mahal lah. Luar biasa lah. Dia ambil ikan mahal lah Pak Abu. Sabar. Bagi dia layan. Bagi dia layan. Bagi dia sikit je, hati-hati. Hati-hati Pak Abu. Kau ambil pada bawah. Jaga segamnya. Alhamdulillah. Ada perambut orang putus lah. Kau tengok dia makan lagi mak. Ada perambut free lah. Nampak? Dia boleh makan lagi. Dah putus pun dia makan lagi orangnya. Yang putus tadi. Steady lah. Dapat mata kai satu free. Mata kai satu free dapat. Okey guys, dah berakhir dah sesi happy hour. Selama 1 jam menyaksikan 36 ekor ikan yang berjaya didaratkan. Dan sekarang tengok yang ship pertama nak balik ni. Jom kita tengok berapa banyak dia bawa balik ikan. Ni. Jom. Pelimpangan yang dah balik awal pun ada. Otai sihat Okey, abang ni belanja gambar. Black, abang ni. Jom berkait guys. Gasak. Happy hour pun boleh naik 36 ekor. Tapi ramai lah yang ambil package. Nampak? Yang ambil package ramai. Jangan sebulan tahun tak mancing kan. Bulan puasa kan. Ini orang lepas gajian tu. Luar biasa Pak. Luar biasa. Tu. Black, panggil abang tu ambil gambar Black. Tu belakang. Baju purple tu. Tu. Dah bang ambil gambar. Terbaik dah. Betul-betul boleh buat open house. Kari kebalikan. SP semua Luar biasa. Abang Ali berapa ekor Abang Ali?
3 Bang Ali Abang Ali 3 ekor. Tidak mengecewakan. Sebelah ni semua package yang tak balik lagi. Yang mana shift pertama balik lah. Sebelum habis tadi pun ramai dah balik. Bawa ikan. Mereka nak buat open house katanya. Katanya. Amir tak pakai tali kuning ke? Na 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 na. Oi. Balik ah Kari kepala ikan boleh bikin. Mana lagi nak balik guys? Mana lagi? Kedai makan pula tutup. Sabar je lah. Tengok abang ni ikan nampak tak? Berlauk. Berlauk. Cikgu main dua-dua dalam happy hour kan? Ya. Untunglah RM4. Steady. Tengok adik ni, kau tengok. Kau tengok dia bawa ikan, kau tengok. Champion dia ni. Bukan biasa-biasa ni junior Junior mancing terbaik lah. Oh. Lambung boleh. Naik atas. Steady. 1, 2. Alamak. Dia bawa ikan. Woi. Masuk belakang. Adik pergi belakang. Senyum, angkat piece macam tu. Good boleh. Luar biasa lah. Luar biasa lah. Steady. Alright. Ini belum dah. Oh, bintik lah. Bintik lah. Tengok abang ni. Tengok. RM300. Senang lah dia buat kerja ni lagi. Package pun berbaloi ya. Oh, dia ambil package buat kerja senang lah. Pakai SP lah. SP ke? Benda lah. Kenapa kau dapat hal? Apa hal kau makan SP? Apa hal kau makan SP? Okey. Makan dalam Orang punya udang kau tak nak makan, SP kau makan. Apa hal? Aduh. Tanyalah orang dah tak kepala kembung apa semua SP makannya. Aduh, naya lah. Buruk betul perangai kampung ni. Alamak, senang betul dia ni buat duit lah. Okey. Senyum tengok teman. Senyum. Kau tengok nampak menyebuk. Bakar darah. Okey. Dah. Biasa. Bye. Okay guys, apa pun korang ada lagi video hiburan daripada kolam 2 Kampung Delik Fishing Park ni. Kan? So ini video yang pertama waktu hari raya. Raya yang keberapa? Raya yang keempat kan. Jadi alhamdulillah hari ni ikan bagi kerja sama. Oh, tengok Amin. Gembira dia. Dia gembira. Last minute tengok budak kecil ni. Tengok dia. Berapa ekor dapat naik? 5 ekor nampak. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa Pak Abu. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seekor tu nasib kalau menggasak the champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okay, so ingat 2 patah perkataan untuk keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk terus semangat. Hashtag jadilah seorang pemancing yang rajin. Hashtag jadilah pemancing yang bijak.
Hashtag jangan jadi jago cup. Akhirnya. Oh, kena ambil gelak. Tengok ada lagi bawa ikan hujung sana. You are the champion. Bukan saja tapi ada visi, kawan bahkan ku naik rusin. Dalam tidur mimpi mereka berdesing. Mari mancing kaki pancing, jangan kaki kecil. Kau bakal siapkan satu, tunggu kau naik ke lampu, masuk ke lampu koyak bangau tu selalu. Jangan main dalam kolom, habis kembung dah ku potong, tak makan juga melong mulut melopong. Pantang racun pasti jadi Jessica TV. Hari Minggu masuk kolam bangsawan sama Trump presiden gapas satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Ladang kembung sarin udang dah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 waktu untuk akhir kata, bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kolam puaka, mohon maaf dan silam untuk anda semua. You are the champion. Nama channelku Jessica TV, bukan saja tapi ada visi, kawan bahkan ku naik rusin. Dalam tidur mimpi mereka berdesing. Mari mancing kaki pancing, jangan kaki kecil. Kau bakal siapkan satu, tunggu kau naik ke lampu, masuk ke lampu koyak bangau tu selalu. Jangan main dalam kolom, habis kembung dah ku potong, tak makan juga melong mulut melopong. Pantang racun pasti jadi Jessica TV. Hari Minggu masuk kolam bangsawan sama Trump presiden gapas satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Ladang kembung sarin udang dah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 waktu untuk akhir kata, bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kolam puaka, mohon maaf dan silam untuk anda semua. You are the
champion.